Korang pernah terfikir tak? Emas datang daripada tanah, tapi bila sampai je dekat pasaran, dia dijual dengan pelbagai jenis-jenis kategori. Emas 99, emas 916, emas 917, emas 750, 585 dan macam-macam lagi lah. Sekejap, jika anda ingin mula menyimpan emas di bawah bimbingan kami, yang pasti simpanan emas anda dilindungi, patuh syariah dan boleh bermula dengan modal yang sangat-sangat rendah. Boleh tekan button follow, like, komen dan save video ini. Kemudian boleh isi form di link di bio yang disediakan. Ingat, simpan emas tidak menjadikan kita kaya, tapi kekayaan boleh dipelihara dengan adanya simpanan emas. Untuk korang yang masih tak tahu, itu adalah disebabkan ketulinan emas yang dijual itu sendiri. Sebelum dikategorikan 999, 916 dan sebagainya, ketulinan emas ni dinilai dengan melihat peratusan berapakah kandungan emas tulen yang ada dalam sesuatu barang. Lagi tinggi emas tulen yang ada dalam satu barang, lebih mahal lah barang tersebut. Korang boleh nampak contoh yang saya bagi ni. Kalau kita tengok kat sini, emas 99 adalah emas yang 99.9% tulen tanpa sebarang campuran logam yang lain. Jadi emas 99 ni kebiasaannya emas yang sangat-sangat sesuai untuk simpanan ataupun pelaburan. Jadi kalau kita tengok stat pada emas 950, 916, 90 dan ke bawah, kita nampak yang emas tersebut telah dicampur dengan bahan logam yang lain seperti tembaga, perak, zinc dan lain-lain. Yang tujuannya adalah untuk menguatkan struktur emas tersebut supaya tidak mudah bengkok, calar ataupun rosak. Dan ada juga sesetengah bahan dicampur supaya emas tersebut naik warna je agar lebih menarik untuk dijadikan sebagai barang kemas. Pentingnya kita faham berkenaan kategori-kategori emas yang ada ni supaya kita tahu tujuan kita beli emas ni untuk apa. Kalau untuk sekadar perhiasan, emas 916, 750, 585 tu sesuai lah kan. Tapi kalau tujuan untuk simpanan, investment, untuk meningkatkan maksimumkan kita punya ROI, return of investment, so sangat-sangat digalakkan untuk kita membeli pembelian emas 999.